Okey, kita panggil press conference petang ni berkenaan dengan perbicaraan civil 1MDB di mana Datuk Seri Najib merupa defendant pertama. Dan kesemua defendant asalnya kalau tak salah saya 21. Or is it 17? 21, tapi banyak yang telah dikeluarkan. Sekarang tinggal hanya 8 nanti defendant. Okay, now jadi hari ini apa yang berlaku yang mustahak saya tekankan ialah begini ya. Kita masih lagi ingat the case for the plaintiff. Dia mengatakan Datuk Seri Najib control 1MDB dengan begitu kejap sekali. Jadi operasi 1MDB dijalankan daripada atas ke bawah. Artinya dia katakan Datuk Seri Najib kontrol daripada atas sebagai Perdana Menteri dan juga sebagai Menteri Kewangan. Jadi daripada atas dia bagi direction. Itulah caranya 1MDB berjalan semasa 1MDB aktif dalam bisnes. Tapi kita tahu itu bukannya sebenarnya yang berlaku. Jadi hari ini kita ada satu saksi di mana kita tunjukkan 8 dokumen yang dia sendiri pilih. Dalam 8 dokumen itu, sungguh pun beliau tidak kata dengan secara direct, tetapi beliau membayangkan top-down approach tersebut. Tapi kita boleh mematahkan apa yang dia sebut, dan dia mengaku akhirnya dia katakan top-down approach memang tidak wujud. Ya, yang tu clear. There was no top-down approach. Approach yang selalunya ialah approach yang kita biasa tahu berkenaan dengan sesuatu mekanisme dalam mana-mana syarikat, iaitu pengarah di dalam syarikat tersebut merupakan kuasa yang dominan yang membuat semua keputusan. Tetapi kalau ada keputusan yang perlu ditolak naik, umpamanya bajet yang begitu besar ataupun sama ada nak beli ataupun nak jual bajet aset syarikat yang begitu besar, mesti ada shareholders approval. Shareholder dalam kes ni ialah hanya Menteri Kewangan, sebab ini adalah government link company 1MDB. Jadi secara normal keputusan yang dibuat oleh lembaga pengarah mesti ditolak naik dalam keadaan yang sedemikian kepada shareholder. Okay? Jadi itu bukan top down approach, because shareholder orang yang memegang saham, iaitu Datuk Seri Najib sebagai Menteri Kewangan, dia akan dinasihati semasa keputusan pengarah dibuat di peringkat lembaga pengarah. Jadi dia akan tengok dan dia kata, okey, ini keputusan lembaga pengarah, sebab-sebabnya dan sebagainya. Jadi dengan secara otomatis beliau dinasihati oleh lembaga pengarah. Itu cara yang normal. Jadi hari ini saksi ini telah pun confirm. Dia katakan dia tidak tengok, dia tidak lihat langsung cara-cara yang luar biasa di mana keputusan syarikat ini dibuat. Jadi again dia confirm bukan top down approach, dan dia juga dirujuk kepada Memorandum and Article of Association. Dia kata ini adalah satu syarikat yang biasa, yang normal, tanpa apa-apa rujukan ataupun petikan sebagai bukti. Dia kata syarikat ini dijalani sebagai syarikat yang biasa. Mekanismenya juga sama. Okey, dan ketiga, beliau juga ada kata, tuan-tuan dan puan ingat bahawa banyak kali dia timbulkan soalan artikel 117. Kononnya Prime Minister itu Perdana Menteri, bukan Menteri Kewangan. Prime Minister boleh overrule macam-macam. Ya, macam Petronas dia lebih dahsyat. Dia bukan saja ada dalam Memorandum dan Article Association, dia juga ada dalam undang-undang yang bertulis, iaitu Akta Petronas. Mengatakan apa sahajalah kalau lembaga pengarah membuat keputusan, Perdana Menteri boleh overrule.
semua keputusan pengarah-pengarah di Petronas. Kita tak ada macam tu. So begitu kuat kuasa yang diberikan kepada Perdana Menteri. Tetapi dalam 117 ni, saya tanya dia, ada pernahkah 117 ini diguna pakai? Saksi ni kata setakat yang beliau kaji, setakat yang beliau dapat lihat, dia tidak dapat. Dia kata dia tak pernah lihat. Jadi ini juga menunjukkan Perdana Menteri tidak menggunakan kuasa yang luar biasa untuk membuat top down approach. Tak ada langsung. Okay? Dan yang paling interesting, yang penghabisan sekali ialah berkenaan dengan recovery. Recovery ini ialah proses yang dijalani untuk kita dapat balik dana-dana yang telah kononnya yang telah dicuri daripada 1MDB. Okay? Mereka mengatakan klaim terhadap Datuk Seri Najib ke hari ini ialah 24 bilion. Yang hilang 24 bilion. Tetapi begitu lama mereka telah sembunyi, tak bagi tahu kita, akhirnya dia yang terpaksa disclose ataupun membuat discovery yang kita buat satu permohonan. Kita dapat tahu bahawa recovery setakat ini sudah mencecah 31 plus bilion ringgit. Ingat dia minta 24, recovery yang telah pun diperolehi ialah 31 plus bilion. Okey, ringgit. That is not all. Itu bukan saja yang recovered. Dia juga lupa bahawa aset-aset umpamanya kita masih lagi ingat kan macam mana TRX, Bandar Malaysia, dan juga syarikat-syarikat yang menjana kuasa electricity yang kita ada, ya, apa nama syarikat tu? EDRA. Semua ni adalah aset 1MDB. Kalau kita jual, kita akan perolehi dana yang merupakan tambahan 40 bilion plus ringgit. Jadi kalau kita campur 40 campur 31, semuanya jadi 71 bilion ringgit di dalam 1MDB. Siapa yang katakan 1MDB ni bankrupt, tak ada duit? No. 71 bilion. Hari ni saya tanya dia kata ini dia tak begitu faham, tapi dia yang buat asset recovery. Dia kata dia tak faham. Dia tak arif dalam perkara. Jadi apa yang saya nak tekankan berkenaan dengan fakta yang penghabisan tadi ialah apa yang dia orang cuba nak recover daripada Datuk Seri Najib, mereka telah pun dapat and beyond. Lebih daripada itu mereka dah dapat. Okey? Itu saja 4 perkara yang saya nak tekan. Ada beberapa soalan? Oh yes. I just want to ask about the amount. The pleaded amount in 2021 was 8 billion from the statement of claim, I think, right? Now it's shifted to change to 5.46 billion, I think. Yes, Right? you're right. Why is there a change in that amount? Is it why is it reduced? Did they give any reason? You're saying it should reduce. Why is it been reduced, and what is the reason? Is it because they've accrued, they've collected money? Or? There'll be there are a few factors that affect the sum. This one we have to admit. One is process of recovery is ongoing, continuous. Mungkin tiap-tiap hari ada saja recovery. Ya? Apa nama ni? America when they recovered on our behalf, they send the money. So bila duit ini diperolehi, dia akan menunjukkan satu figure yang mengurang. Okay? Tapi apa yang menaik balik ialah faedah, interest yang akan diakumulatekan kepada angka-angka yang sedia ada. Alright? Anything else? Yes. When did you get the final figure of how much assets that have been recovered? Okay. Was it just presented at Discovery at the time? Discovery we have made. They have sent what they call it, a document with the letters attached of the lawyers and all that, and they have disclosed the amount that they have recovered, the amount that they have spent and expenses and all that they have disclosed, and that is the amount that I've just told you, 31 plus billion ringgit.
But unfortunately, and I want to challenge this. I do not know why. Bendahari, iaitu perbendaharaan, tak mau kita orang ramai tahu berapa yang telah diperolehi dan angka-angka yang telah pun diturunkan dalam jadual pemulangan yang saya sebutkan tadi. Saya tak faham kenapa. Because they're still playing the same tune that having to pay the 100 debts. That's Yeah. why they were. I think it could be used for political spinning. Yeah. Okay. So that's very yes. In the Tansi Irwan and Arukanda case, they are claiming that it's a case of double recovery. Yes. Is this the same? Same. Because they have recovered more than what they're claiming. You are not allowed. It's almost like insurance. You only get what you lost. You cannot make profit here. Okay. If you make profit here and somebody will say, let's create another 1MDB because you can then make some more profit. Okay. So you cannot claim a double or even 10% more. You can't. All right. Just one clarification. Yes. Like you said just now there were 8 defendants, right? I heard that Jasmine Lu is not part of the defendants. They have crossed Jasmine Lu out because they made a deal with her. They made a deal with her, and I suspect so that she will sing to their tune because she did that in a criminal case. So out of the 8 defendants, the only person that is here currently under 7 is Najib Najib. No, there are a few other defendants, and I'm sure they will negotiate with other defendants. They just want to zero in on Datuk Sri Najib. All right? It's all about to circle Datuk Najib only lah. Yeah. Nampaknya begitu. Nampak macam tu lah kan? Yeah. Okay?